Konnichiwa. Mama-san dice que tu reinado ha terminado. Dia tak tahu ke apa sial aku Olympic champion. Musibah ni. Kenapa kita? Kenapa? Sayang, kenapa? Selamat datang kembali ke Talk Folks Podcast, guys. Welcome back, guys. Selamat datang. Apa khabar anda di sana? Lagu apa tu? Zai Baktian lah. Aku baru buat juga tadi. Kan kita dah nyanyi that time. Aku mana kenal sangat Zabatian. Kita nyanyi sikit hari. Zainal Abidin tahu. Betul. Zainal Abidin lagu apa? Apa? Zainal Abidin lagu. Bunyi yang Yeah. tiada. Lagu tu aku tahu. Darah Dayak main ni. Betul. With you. With you kan. Okay, so kita dapat juga komen-komen yang korang nak lagi benda-benda macam repeat macam ni. Betul. Aku tak nak nyanyi orang putih lagi lah. Boleh. Kena Alip. Boleh jual lah. Orang suka. Boleh. Encore sikit dah, encore. Boleh. Okay, kita bersama V Associate dalam studio. Hari ni Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni kira best. Kita dapat dua adik-beradik sekali. Betul. Nanti kita ada pertandingan bartender. Bartending. Ini terus langsung buka buku lah kira. Terus lah. Terus lah. Ya, so kalau korang nak tahu siapa yang belum tahu, Mamat dengan Syafri ni adik-beradik lah. Siapa abang sampai adik? Ha? Yalah kalau Siapa abang kalau Syafri? listener tanya kan. Oh. Siapa abang sampai adik? Adik. Betul lah. Jadi dorang pun kirakan pengasas lah. Aku boleh cakap pengasas lah. Pengasas Pengasas apa? Viv Founder lah. lah. Viv. Kira one of the few okay. that started. Korang yang started Viv kan? Betul. Betul lah. Betul. Pengasas lah tu. Pengasas. Founder lah. Founder, ya betul. Yes, and also the bosses lah, senang cakap. Betul. Pengasas nama macam perguruan-perguruan silat kan? Betul. Dia perguruan ni, perguruan botol. Pengasas ada perguruan silat. Terbang botol terbang. Pengasas botol terbang. Betul. Yes. Tapi kalau kita tahu, kita dah dengar cerita Mamat, aku rasa dengan Uncle Syafri belum lagi. Maybe sikit-sikit. Sikit je. Lokit. Yes. Tapi Benda apa yang lokit? hari ni kita nak tiba semualah. Okey, tiba. Ya, so kita nak tahu macam sebelum Viv ni. Sebelum V. Sebelum V. Sebelum lah. Sebelum lah. Pasal Oh, banyak chapter so nak buka ni kalau dah sebelum. Kasih aja. Peminat dengar. Pasal is very rare yang kita nampak yang okay, first thing dia ada banyak benda nak kupaskan actually. Okay. Pasal kerja dengan adik-beradik. Okay. Then after that how you guys set the differences between family dengan business decision. Okay. Contoh macam gitu kan. Then after that kita ada macam mana korang kita sendiri nampak, kita sendiri work together closely dengan korang. Macam mana daripada nightlife tu korang dah kirakan hijrah is a journey lah Okay. Tapi maksudnya kita boleh nampak ada difference dia. Macam contoh Mamat punya episod yang fly tu. Fly oh, Lagi Mamat sekali kan? aku cakap Mamat punya episod Fly. Fly. Bukan kat TV tau. Kalau kat TV nominated lah. Pesta perdana lah. Akan. Tapi kita boleh nampak kirakan all the people from the nightlife macam cakap good to see where you are right now, that kind of thing. So there must be a reason why lah. So kau maintain that good relationship. Tapi daripada sana tu sampailah ke sekarang. Jadi before that, untuk siapa yang masih belum tahu, maybe yang muda-muda ni, apa yang background korang ni sebenarnya? Background kita Background kita biasa je pun. Budak bawah blok. Kita budak bawah blok lah kan. Kita budak beduk of course. Dia memang started bawah blok. Bawah blok main Memang gitar. Sama bagus macam tu. Yat main gitar, nyanyi kan. Bola. Main bola, main takraw. Itu semua kita lah. Correct. Then after that okay, sebelum aku with VIV ni, of course I was a driver dulu. Aku just a courier driver sebelum tu. Logistics punya line lah. Logistik punya line. Then before that aku macam-macam lah. Aku pernah jadi waiter, aku pernah jadi bartender, aku pernah jadi supervisor, bar supervisor, bar manager, club manager, Penyanyi. penyanyi. Kira kalau dancer dia berbuka aku. Dia jantan joget, aku bukan. Okay. So daripada situ then aku found small business dulu. Kalau korang tak tahu, aku dulu kira into MLM industry juga. Multi level Jual industry. kapet lah. Aku bukan jual kapet bro, aku jual ubat. Tapi betul punya. Okay. Macam health product lah. Ya. Then after that obat. gitu. Dia part sebelah tu kan ketuk. Then after that, so things happen. Then aku face aku punya downfall. That's where aku
Then aku try main gitar balik, you know, try to have the confidence back again. Niat aku jadi penyanyi tu just to gain back my confidence. Sekali dia confident terlebih pula. Faham. So that's where bila aku punya 40 years old Liquid tu courage lah they call it lah. Liquid courage lah. Liquid courage lah. The confident terlebih tu lah. Courage. Kadang-kadang terlebih juga. Apa lek? Liquid courage. I like courage. Yeah, then after that aku jadi penyanyi for about 3-4 years. Then at the age of 40 aku decided to call it a day. Aku cakap kalau aku tak stop ni aku akan tak tahu apa nak bikin lah kan. So aku decided to stop. Aku become aku apply for manager's job Kalau tak salah aku apply Domino's Pizza. Correct. Oh, okay. Domino Pizza. Tapi tu aku kerja for Saya ketawa aku kerja for 6 months je bro. Okey lah. Tak boleh bro. Memang tak boleh kerja Mana tu. rider hilang Rider hilang tak apa. Aku pula kena time puasa lah bro. Time Okay. puasa kan. Time puasa is the time aku rasa order cheat tu tak stop lah bro. Faham. So aku cakap ni aku that time dah 40 plus kan. Aku cakap ni dah bukan aku punya gamers je. Yalah. Dah tak Betul boleh lah. Then after that aku quit. Aku become courier driver. So become courier driver for about 4 years. Then aku dapat opportunity to try this try this debt solution punya industry. So I was at my previous company for about 2.5 years. Then after that things happened. Aku decided to start up my own. That's where VIV derive lah. Faham. Macam tu lah. Dia daripada macam yelah, kalau kau dah biasa kerja nightlife ni Yeah. dia dah ada sedap dia tau kat situ. Macam aku dah comfortable. Okay. Macam gini doing nightlife, money is good, you know, everything is good lah. Susah tak engkau nak transition pergi macam kerja biasa? Kalau kau nak cakap dengan aku at that age aku rasa it was a call lah. Oh, okay. At that age. Tapi kalau kau nak tanya aku 20 tahun dulu kan, memang malam tu dunia kita lah. Dunia dia, bukan aku. Okay. Itu malam memang dunia kita lah. Yalah. Macam kita start kerja. Aku kerja waiter. It was at Sparks dulu. That was my after NS aku kerja tempat Sparks. Susah saya nak kerja tempat gitu. Mana boleh. Ini bawa table mana? Table dah melayang. Tapi betul Dre, betul. At that time nightlife was kira rowdy. Spark kat mana Orchard Plaza semua sana. Bukan. Dia tempat Takashimaya. Taka lama. Taka atas tu. Taka lama. Correct. It was aku kerja situ 1995 bro. Oh. 1995 aku family apa Aku 5 years old je. 1995, 1996 aku was a waiter there. After NS 1994 aku habis NS. 1995 aku kerja sana sampai 1997 About that. 98 97, 98. kan. Betul. Then after that aku pergi Banan. 1999 aku apply as a bartender. Then Banan yang bila aku kerja Banan tu yang aku naik kira. Faham. tu yang jadi bunian tu. Tu kira. Okay, tapi kalau aku boleh tarik even before that, before the nightlife and everything. Korang growing up, the two of you. Kalau aku nak tanya, aku selalu pasal since kita ada dua-dua kat sini, aku nak tanya Mamat pasal Syafri, aku nak tanya Syafri pasal Mamat. The memories of you two growing up. Korang Because selalu kita tahu korang rapat apa. korang selalu Tak bro. Okay. selalu Kalau kau gaduh cakap ke? rapat kan. Honestly tak. Okay, ni yang kita nak Ni tahu. yang kita nak tahu. Ini interesting ni. Honestly dia tak. Aku dengan dia kita tak boleh. Tentang mata lah. tak boleh. Korang ada berapa adik-beradik total? 4. So you guys are Syafri nombor the first. First. Yes. Then my late sister. Okay. Then me. Then my younger sister. Okay. Correct. Yeah, I don't know whether you guys know ke tidak. My dad passed away when I was 8. Yeah. Okay. Then aku punya adik yang second dah meninggal, but she was at 4 that time. Dia was at 3. Dia at 3 dan adik aku yang last masih dalam hari lagi. Correct. Oh, okay. So that was when my father passed away. Okay. So that's how we grew up Correct. Faham. Faham. Correct. Then after that my late mum got married. Then after that there's come Juita lah. Daniel punya Daniel wife. punya wife. okay. Correct. Okay, faham. Okay, so korang growing up ni, you guys macam mana ni? Wah.
Ni kalau nak cakap kan, kira okay, because dulu family lama-lama kan, Yeah. dia macam ada favourite punya siblings and Yeah. everything kan. Oh, So okay. aku more on aku punya father punya side. Okay. You know, and diorang more on my mum punya side. Faham. So aku punya growing up is not close to them lah. Okay, cerita dia gini. Technically Bila dia lahir tu, dia tinggal dengan arwah nenek aku sebelah bapak. Correct. Faham. Correct. So tinggal then arwah bapak aku meninggal. So dia dijaga orang sana sekejap. Betul. Correct. So bila dia patah balik tu at the age of 4 years old already. Yeah. So bila at the age of 4 years old tu, kita dah tak Korang ada punya benda gap tu berapa lah. jauh? Aku dengan dia 5 lah. 5 tahun lah. Okay, tahun, okay, 5 years, okay. correct. Yeah. Yeah. So that time aku dah besar lah. Yalah. That time aku dah primary 3 gitu lah. P3, P4, ya, correct. So Correct. that time aku dah besar, dia masih kecil lah. So kita tak rapat lah. Habis kebetulan pula arwah nenek aku dulu kira boyan punya, typical boyan punya. Video lah. With you lah. With you. Aku tunggu je kau cakap. So kita punya growing up tu, Mamat is like the ugly duckling lah kira. Faham. Correct. Dia kira Boleh nampak ke? Boleh nampak? Nampak dia kulit dah. ugly duckling. Agak-agak. Kira kalau aku the favourite ones lah. Faham. Correct. The favourite one. So yelah, kita membesar macam gitu. So sampai arwah nenek aku meninggal, then kita membesar sendiri lah. Habis korang masuk so bila korang masuk nightlife ni, you guys enter the nightlife together ke lain-lain? Aku masuk dulu. Correct. Okay. Aku masuk dulu. Tapi bila aku dah tukar kerja pergi Banan tu, tempat Marriott Hotel, dia kerja dengan aku part time. Betul. Because that time aku tengah NS. Dia Faham. tengah NS. Aku tengah NS. Correct. Yeah. And Itu masih tak rapat ke? Masih tak dapat bro. Bro, aku dengan dia tak boleh. Oh serius? Tak Tapi boleh. you ask him whether ada kerja part time ke tak, dia bawa. Okay, yang itu kerja I ask other people. Aku tak go through him directly. Oh. I know he is managing, tapi aku tak go through dia, aku go through other people. So that is kita punya Rabak rabak bro. Padahal senang-senang boleh tanya. Dia sama baju lain butang je ni. Betul. Betul. So kita And- tak boleh tentang mata lah. And Betul. And aku pula dalam kerja pula, aku lagi kau rapat dengan aku, lagi kau dengan aku ada relationship kan. Engkau lah yang aku akan tekan. Because aku tak nak orang lain luar ni nampak boleh lah adik dia apa. Faham. benda But gitu. he didn't understand that point of time. You didn't understand. At that time dia perangai monyet, bro, mana dia tahu. Yalah, betul. Aku tengah apa? Macam mana? Lincah. Lincah. Kira sikit jadi lah. Kira. Oh, okay, faham. Ni pernah pump lah ni. Dua-dua pernah pump ni lah. Tak violent sampai lah, sangat. tak sampai. Tak sampai, eh? Aku dulu badan besar, dia kecil je. Pump. Sampai sekarang aku tengok sama Aku je. gini je dulu. Tak adalah, dulu dia masih aku tengok dia as aku always tengok dia as aku punya younger brother lah. Tapi kita tak rapat. Mungkin perangai aku yang dia tak suka. So perangai aku pula dulu time aku kerja club ni, aku kira aku jahat dah. Naughty lah. Naughty by nature orang cakap. Betul lah. Naughty by nature. Wow, naughty by nature lah. Tu selalu ada lah kat lori ni. Ada. Naughty by nature. Glory dia lah. Yang dia tu kerja 4 tahun. Macam dia jahat klien. Faham. Aku jahat klien. Dia jahat campuran, jahat apa. Aku more to socializing Faham. perempuan Faham malam lah. kan. Ya, So Peramah. Aku Social butterfly lah. aku naturally macam aku cakap, aku naughty by nature kan. Betul. Dia naturally naughty. Dia tengoklah Mother Nature macam. Correct. Let the mother nature take cost lah. Kira kalau Mamat is just panas je lah. Dia that's why kalau kau tengok percampuran dia tu macam dia punya episod keluar kan. Luas lah. Percampuran dia luas percampuran dia. Macam aku dulu aku choose my friend. Okay. Aku choose my friend because aku want to be someone up there kan. To be Faham. seen lah. Oh, In a okay. way. To be Okay. seen punya ya. Macam dia more to okay, aku bartender, this is me. Ini yang kau tengok, number one bartender, itu dia. Dia Muhammad Fire dia lah. Apa? Tapi Okay. semua orang tahu you guys adik-beradik ah. Oh ya. Correct. Dalam nightlife tu, semua orang tahu. Kalau korang tengok kita punya Facebook kan, semua Syafri Swali, Noraini Swali, Lina Swali. So Swali pada aku dia kind of
jarang kita dengar kan. Betul. Jadi kalau orang tengok Suali je, oh ni adik-beradik. Correct. Dulu adik-beradik aku semua kerja malam. Semua. Oh, okay. Semua kerja malam. All of us. Yeah. Tapi adik perempuan aku bila dia dah kahwin dah tak. Adik perempuan aku yang lagi satu tapi sekejap je. For a while aje lah. For a while. Sekarang dia dah kerja So hospital kita continue kita punya bachelor lah. Yalah. Betul lah. Dia nak ada graduate with flying colours apa Oh, interesting. These are the stories yang kita tak pernah dengar. Yes. Kita cuma tahu, okay, korang daripada nightlife. Tu je. So, aku nak tahu lagi, macam let's say, okay, that point of time, Mamat, kau, how kau tengok abang kau ni? Bila dah tengah dalam nightlife ni. So, apa kau punya target untuk diri kau? Kau tengok dia macam mana? Okay, target aku aku tak nak compete dengan dia actually. Faham. Because of the environment and everything kan. Cuma what he does yang buat aku menyampah. Okay. Because kenapa? Apa yang dia buat ni menyampah? Sebab dia buat apa tu kat depan bar aku, Syul. You understand? Macam faham. dia Kau teritori lah dia socialize dengan guests and everything. Yeah. Aku kat bar tu nak survive. Faham. Tapi dah lepas tu kau abang aku ni, aku tengah nak kerja ni. Faham. Kau faham tak? So benda tu yang aku tak suka. So bila dia bikin benda-benda whatever I don't like, aku just be it lah. Aku just do my thing. Macam kau ketawa. Yeah. Aku tak boleh imagine. Yeah. Dia tengah fly nampak dia. So And Reset ke? and there comes a time bila dia datang dengan aku, bila aku rasa dia dah menyampah sangat tengok muka aku kan, dia cakap, bang, aku rasa aku nak berhenti lah. Oh, ada yalah. Itu kira aku macam, aku rasa aku I don't want to see him lah. I just want to do something yang aku tak nampak dia. Tapi that point of time you guys were still staying together kan? Balik satu rumah kan? Betul? No, dia dah okay. The thing about us Kita tak pernah tahu dia pergi mana lah. Kita tak pernah ada kat rumah. Yalah, tinggal betul. dengan dia, aku tinggal dengan aku. Kira rumah mak aku tu kira Hotel lah. tak Faham. Persinggahan lah. kira yalah. Memang So dulu we banyak don't- macam gitu. Correct. Dulu normal. So we don't stay, kita tak tinggal together. Betul. We don't stay together. So Faham. yalah. So bila aku kerja tu kan, bila aku want to go to another place, jadi aku tak nampak dia apa. Yeah. So aku progress from there lah. Tapi aku tak pernah nak compete dengan dia in the industry ke, tak ada lah. Never have that lah. So, Yeah. siapa yang so bila yang korang start rapat sebenarnya? Only recently? To be honest, bila kita buat ni benda. Oh, serious Yes. Interesting. Lama tu. Which is like Viv is 4 years 4 years old, 5 years old. Plus another 2.5 years. Yeah. About Only 6 years ago. correct bro. Correct. Before that tak ada pun. Adalah tapi We know. Aku tahu dia kat situ. Pergi orang kahwin ke apa. Okay, adik Correct. aku. Oh, faham. Masih nampak. Tapi- Cuma tak tegur lah. Tapi it's weird. Pasal macam kalau aku dengan adik-beradik aku is macam okay, contoh ada orang kahwin. Nanti semua orang tanya, korang datang buat apa? Yalah, Kita datang together. Macam gitu. Okay. It has always been like that. Tapi macam dia macam aku nampak adik aku ni cuma dekat orang kahwin. Kau faham? Itu kalau nampak cousin apa? Betul. Macam something like that, something like Okay, that. actually kita punya macam mana tahu. Kita tahu adik-beradik nak pergi. Tapi aku pula, aku akan tanya adik perempuan aku. Okay. Mamat pergi pukul berapa? Anak-anak dia pergi tak? Bini dia ikut tak? Mungkin dia pun tanya adik aku. Okay. Abang pergi tak? Tapi nama kita nak berbual macam sekarang ni kan. Tak Apa yang kau nampak ni bro, ini baru ni. Yeah. About when kita do business together. Yeah. Interesting. Oh, daripada tak rapat boleh buat business together. 6 tahun. 6 tahun ago lah. Which 6. is recent lah. Quite recent lah. Okay, so kita masih tarik dekat nightlife ni. Okay. Macam Syafri, that point of time kau cakap kau nightlife dulu ke kau downfall nightlife dulu Nak live dulu. Okay, bila dah nightlife ni apa pula kau punya, what were you trying to achieve lah that point of time? Okay, to be honest, when aku tengok adik aku dulu aku suka lah. Aku suka tengok dia, he was the champion dulu kan. He was a champion bartender and orang kenal dia. And pada aku pula, best lah macam gitu kan. Yeah. So bila aku tengok dia macam gitu, satu hari aku nak go against him lah. Oh, serious? Ada. We compete in a competition. We compete. Kau in a nak go competition. against him? Aku want to go against him. Yeah. Tapi dia bartender dulu.
dia Oh, okay, sorry. Ni competition apa? Bartending is it? Bartending competition, okay. betul. Dia kira lagi cepat masuk competition daripada aku. Okay, faham. Macam aku bikin, tapi aku tak masuk kom lah. aku punya direction aku nak jadi someone up there. Faham. Management level lah. Management level. Yeah. Aku tak nak jadi macam The champion celebrity ke apa. No, I don't want that. Pada aku money is important at the time. Yeah. So aku focus on how to be a management lah. So bila aku tengok dia macam gitu, aku cakap aku nak satu kali aku nak fight dia. So aku practice lah. Betul. Aku menang dia sekali. Okay. Bila aku menang dia sekali, lepas tu aku dah touch kan. Dah. Kira dah rasa macam dah. baik best. Kira kau dah tak payah masuk kom lagi lah. But that competition is one of the kira quite peak that time. Kira final korang dah adik-beradik lawan? Adik-beradik lah. Gila babi sure. Gila babi pun. So kita go by Dia ada macam dia ada hits dan lepas tu ada semi, dah tu Yeah. dia final. So dia from banyak drop to 10, drop to 6. Yeah. So yang betul. 6 tu kau pergi final lah. So yang 6 final tu aku dengan dia ada a few more bartenders lah. So kita compete Habis lah. korang menang first second gitu? Dia first, aku second. Gila babi lah. Tak ada. Time korang Apa kau rasa time Aku geram lah. Aku terus terang bercakap. Terus terang. Aku dah tahu ni competition, aku punya competition. Faham. Kira So, kau bila- rasa dah macam ni kau angkat lah. Sekali lepas tu aku bila aku compete kan, aku tak suka tengok stage. Aku will be at the back of the stage. Aku Okay. tak nak tengok orang yang compete and everything. Yeah. So bila part dia pula aku tertengok. So bila aku tertengok tu, aku jadi macam Gairah macam Aku ni pula kata aku suka mindfuck tau. Faham. Aku suka. Aku tahu dia ada benda tu. Nanti tempat belakang tu sebelum kita go to the stage kan. Aku sengaja depan dia aku main. Aku main depan dia. Aku tahu yang dia ada benda aku tak tu. suka benda ni. Bila aku compete, aku akan be on my own zone. Faham. Aku tak nak jumpa orang anything. Sekali dia depan aku ni. So Aku kira sebelum kita pergi final tu kita ada time to practice dulu lah. okay. Yeah. So aku sengaja diri depan dia. And sebelum aku Ini tak ada berbual all the best tak ada bro. Tak ada. Salam tangan good luck tak ada. Kira memang at that time tu aku tengok dia as aku punya competitors. Competitor. ni hari aku punya time. Ni hari aku punya time. Because aku train for 6 months bro. Okay. For this competition. just for that competition. For this just for nak competition menang Muhammad lah. Just to gigit dia lah. Tu je. just to gigit dia. Okay. 6 months aku belajar bro. Okay. 6 months aku practice just to win him. Because dia bagus. Dia memang bagus. So kalau kau rasa kau nak gigit dia, let's say competition lagi 1 bulan, so kau baru nak practice sekarang kan, Memang tak memang kau tak akan menang dia. So aku tahu aku akan tengok dia dulu kira famous tau. Orang ambil video lah, orang ambil inilah, orang ambil. Aku tengok oh ni dia ada, oh ni dia ada, oh ni dia ada, ni dia ada. Yeah. Apa yang dia tak ada? Faham. So aku learn about him lah. Tapi bila korang naik final tu kan, yang budak-budak bar lain tak mangkuk ke tengok? Dorang- Alamak, macam boleh di dua pula. Tak, in fact during the hit during the hit diorang dah cakap dah. predict lah. Ni kalau tak abang adik, kalau tak adik abang. Faham. Sampai lah. Sampai. Betul lah. Kalau tak abang adik, tak adik abang. Fu, ni kira korang punya peak lah Can I say that? Yeah. It was your peak of your nightlife punya. Yeah. That time was during 2000 sampai 2004 Betul. About there. Tapi dia lagi high lah. Faham. Dia sampai Vegas, sampai mana semua. Aku pun pergi juga Vegas sama-sama dengan dia. Walaupun Pergi together. pergi together. Walaupun kita tak rapat, kita ada this brother love yang kita tak tunjuk Correct. Unspoken punya lah. Unspoken lah. Tapi kau try lah pukul adik aku. Yalah betul lah. Dulu betul lah. Dulu I'm Yeah. talking about dulu Yeah, lah. correct. Memang kalau tempat club tu, nanti orang cakap dulu Syah adik kau kat sana. Okay. Padahal aku dah nampak. Ya. Kita boleh duduk tempat, kita boleh diri tempat bar. Macam gini ni bar kan. Dia akan face the pay back, aku akan face aku pay back. Aku akan tengok Macam kau. gini lah kira. Okay. Dia akan tengok kawan dia sana, aku tengok kau. Tapi aku tahu belakang ni adik aku. Macam gitu. Ya. Pelik lah kan. Aku Pelik tak lah, tahu macam mana. Yeah.
Tapi Pasal selalunya kan orang buat bisnes nak kena rapat apa kan. betul. Ni unspoken punya love lah kira. Kira part bila tu yang membuat korang dua macam want to work together. Ya. Part bila tu? Aku rasa I make the first move lah. Okay. Aku rasa mengalah lah. Aku rasa aku make the first move because bila kita dah tua ni kan. In fact from dulu lah my mom always advise me, kau as a brother you need to bring your family together. Correct. Siblings together. So aku membesar dengan benda tu. Kalau ada benda senang, sebelum share dengan orang lain, share dengan adik-beradik dulu. Baru datang luar. Ya. So macam gitulah. Aku kalau ada kerja opportunity ke apa, aku akan bilang adik-adik aku dulu, benda ni boleh bikin. Even during LFI tu, during MLM tu, aku bilang dorang. And kita try that time. Tapi dia tak menjadi that time. Mungkin it's not the time yet. Dia jadi tapi sekejap je lah. Sekejap. So then kita masing-masing, lepas tu dia kahwin. Lepas tu Mamat kahwin dulu. Aku kahwin dulu. Okay. Tak lah. Dia kahwin. Aku 2005. Dia kahwin dulu. Okay. Tapi dia along the way dia ni lah. Aku my second marriage. Okay. My first marriage 2005. So aku habis first marriage about 2011 2012. So that's why aku pay downfall lah. Then that's how aku pick up sampai sekarang. That one is still in the nightlife. Tak. Siapa yang keluar nightlife dulu actually? Dia lah. Aku berhenti tahun 2008. 2008. That time aku was at Insomnia. Was my last. Aku Chance was Times lah. Favorite kau? aku was about there 2008 2009. Aku about there. Tapi bila aku leave, tapi aku still within the industry. Faham. Because aku doing sales apa. Correct. So aku still within that lah. So yeah. Yeah, something like that. Kira kau terus totally stop lah. Aku after 2008 tu aku bikin macam aku cakap, aku bikin MLM tu. Then aku was at the peak. Then after that biasalah kita lelaki kan, bila ada duit kita di apa tu? Dugaan masing-masing lah. Dugaan masing-masing kan. Digoda. Diperkosa. Selalunya digoda. Digoda, kadang diperkosa. Kita tak tahu. Dipermainkan. That was the time aku rasa dia tengok aku lagi menyampah. Okay. Mak ni dia orang dia very straight. Faham. Dia No bullshit lah. no dia kira Ini yang aku nak kena belajar. Meaning Belajar apa? maksudnya kalau aku tak suka kan, kau boleh nampak. Kalau aku tak macam aku tak happy, you guys can see. I mean, pada aku to be fair, it's good and bad lah. Yeah. Dia ada bagusnya. Dia nak kena ada orang macam gitu man. Pada aku, kalau aku rather take everything at face value. Memang sakit, tapi then and then daripada orang berbual belakang. Correct. Itu leceh. Itu nak main game tu leceh. Pada aku macam gitu. macam aku pula, aku punya patient very high. Aku boleh mungkin daripada muda aku ada this management skills kan. So aku boleh diplomatic, aku boleh berbual, aku boleh patient dengan kau, aku boleh layan kau. Which is in a business, engkau kalau pandai diplomatik, kau boleh sabar, is bagus. It's bagus. It's good. Macam aku pula, daripada that time aku jahat. Aku macam aku cakap, aku jahat. Yelah, ada orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Nakal lah. ketujuh. Itu more tu nakal lah. So benda tu yang dia tak suka ni, yalah, we learn life kan. We learn life sometimes kata orang tu, Life is a beach lah. Your life is a bitch. Tiba-tiba kan, tiba-tiba. Dah lah suara deep. Baru minum air. Kira aku belajar susah lah. Aku lost my daughter, aku lost my wife kan. So yelah, tapi kata orang tu, everything that happen dia ada hikmah dia. Betul. Kalau benda tu tak jadi, mungkin aku tak berubah jadi macam sekarang. Faham. Aku don't know apa yang dia nak kasih aku kan. Aku tak tahu. So mungkin yalah, itu aku punya perubahan lah. Pelan-pelan baru kita jadi rapat. So mungkin because of aku punya perubahan yang dia nampak, then kita jadi rapat lah. Bila yang kau pay downfall tu kan, ada tak sikit macam Mama macam dah relax lah. Tak ada. Tak ada juga. Dia kira paitau aku all the way. Ingat ada juga. Tak ada juga. Tapi you know. I know. You know what happened? I know dia tengah on the kira tengah rabak ah. Dia tengah Yeah. rabak. During that point of time, aku tengah baru nak kahwin. But was it, aku nak tahu, was it because of just ego ataupun
Memang cara korang gitu. Internally kau at least ada macam alamak dia ni kesian sia. Okay, kesian of course ada because dia abang aku. So, Betul. So itu ada lah. benda tu ada. Okay. Cuma aku tak tahu macam How mana to express. macam mana aku nak approach. Aku tak tahu macam nak express. Faham. Aku tak tahu macam nak approach dia. Yeah. Because kita membesarkan Memang lain macam gitu, macam yeah. gitu kan. So bila aku nak approach dia ni, macam mana aku nak cakap dengan dia so aku tahulah bila dia tengah at that point, mak aku bilang abang kau tengah gini tengah gitu, kalau ada time pergi jumpa and everything. Yeah. Aku punya reply okay lah, okay. Yeah. You know, something like that lah. Yeah. Tapi yalah. Aku punya downfall tu kan bro, daripada aku badan besar sampai aku pinggang 28 bro. Ish. Ni rabak sial ni. Pinggang 28 YP be pinggang. Betul. Dia, Twisting dia kira tak nak keluar rumah dia tau. Dia bangsa really depressed lah kira. Kau berbelas tahun right? Apa berbelas tahun? Kau punya marriage the first one. 2005 sampai 2011 6 years lah. lah. 6 years. Because bila aku dah berpisah tu, aku the first person yang aku ingat anak aku. Yeah. Bila aku ingat anak aku tu, terus aku jadi macam biol lah kira. Faham. Because aku, yelah dulu ada kereta, tinggal dengan anak bini, ada rumah. Tiba-tiba benda tu satu pun tak ada, and aku kena tinggal dengan mak aku balik. So aku was at my rock bottom tau. Aku boleh cakap dengan kau, aku tak ada sen, tak ada apa, tak ada duit. Aku tak makan satu hari pun boleh bro. Aku boleh just minum air satu hari. Jadi you know when you are in depression, kau mana tahu kan yang you are in depression. Aku sampai aku tak sedar apa yang aku buat. Tapi hari raya, macam hari raya diorang keluar semua kan, aku tak nak keluar. Macam That orang macam orang datang rumah aku masih ada tempat dalam bilik. Tak keluar langsung. Tak keluar. Kira tak nak jumpa orang lah. Kira kau literally tak jumpa orang. Aku macam tak, aku malu Dah lah jumpa orang. matikan diri lah. Malu aku matikan diri. Main gitar, bilik main gitar, nyanyi sendiri. Habis nyanyi nangis. Jadi macam biol lah kira. Betul bro. For how long? Quite a while lah actually. Quite a while lah. Quite a while. Aku rasa ada dalam 2 tahun lebih lah. Lama. Aku boleh pinggang aku gini je bro. Yeah. Correct. 2 tahun lebih tau. Because daripada rumah Woodland dah tu. Sorry Ahmad. Mic sorry. kau pen Gini. Okay, yeah. Okay, daripada Woodland pergi Tampines apa? So daripada rumah dia tu, dia dah nak kena apa? Dah nak kena halau Kena halau lah. Kena halau, dah tu nak kena balik rumah mak aku. Yalah. So yalah, tu dia punya rabak. Aku tengok dia rabak time tu. 2 tahun Ya. lebih. Rabak siut. Aku ingat Rabak. berapa bulan. Aku Rabak. sama itu. ingat. Tahun bro. Rabak. Lepas tu aku tak kerja, tak apa. Correct. Literally kira aku At home lah. At home lah. Kira kawan-kawan kau kat luar pun tak ada macam Aku dah tak tengok dunia Matikan luar. diri lah. Matikan lah, switch off lah. And to make it worse, bila aku dah balik Tampines tu, aku always have this business mindset apa. Faham? Always lah. Sekali kebetulan aku ada opportunity that time. Kira opportunity jalan salah. Faham? Okay. Dulu ada orang jual iPad, tongkang pecah punya, Okay. kan ada iPad, iPhone dululah. Yeah. So aku dah collect duit. Sekali bila nak pick up tu, orang tu hilang bro. Okay. Aku kena scam 27,000. Allah. Yang aku ambil duit ni semua members aku bro. Alamak. Can you imagine that? Tu rabak lagi. Rabak tu. Add on. Aku dah macam ya Allah. And orang yang aku ambil duit ni semua members rapat aku bro. And aku punya downfall tu aku alhamdulillah aku ada kawan yang baik-baik lah. Kawan aku semua best support gini. Tapi bila aku kena scam 27,000 tu, aku ada kawan yang aku hilang. Of course lah. Correct. Pasal aku nak bayar balik, aku tak ada duit. Ni cerita Ni kita kira pernah dengar. duit dah jatuh lah kat Duit dealer aku dah tu. kasih sana lah. Duit aku dah Kira kasih. kau tinggal datang nak collect Nak barang. pick up Aku lah. datang nak pick up je lah. So bila pick up ni aku kasih lah kan. Sekali bila kau nak pick up, tak angkat-angkat ni telefon ni, alih-alih terus hilang. Lepas tu kau apply DRS? Tak. Sorry. Belum Dah lama lagi. Masuk Belum memory start. 27,000 dah boleh. Dah boleh 27,000, 15,000 dah boleh apa? Tapi tu tahun berapa? Tahun berapa tu? Aku rasa that was 2012 lah. Okay, DRS dah ada. Baru kita tahu Bos Syafri pun actually pernah kena scam. Benar bro. Mangsa scam juga. Mangsa scam. So kalau Bos Viv pernah kena scam,
Apa? Apa lagi kurang? Jangan bahasa jangan kasar sangat. Yeah. Tapi uish. Abi, macam mana kau recover dengan member kau ni? Honestly, Macam mana kau nak cakap dengan dorang? honestly bila aku mula kerja tu, aku start balik bayar pelan-pelan lah bro. Itu pasal aku cakap dengan kau dulu aku kurus. Aku kira aku hidup aku cuma bayar hutang orang je. Tapi tak semua yang aku dapat bayar. Of course. Of course. And aku tahu ada kawan aku yang tempat sana tu, diorang dah halalkan aku punya hutang tu. Yeah. And sometimes bila aku nak cari diorang tu, dia cakap, Syah tak payahlah. Tapi paiseh. Paiseh gila. Malu lah Paiseh siul. gila. Malu Mesti lah. Pasal aku orangnya bukan macam gitu. Ya. And orang tahu adik-beradik aku ni, kita bukan macam gitu lah. Faham. Especially when come to money lah. You when were come- at the high at one point of time. Ah. Then now you are at the lowest of low. And, Correct. yeah. So bila aku kena scam tu, aku rasa ya Allah ya Tuhanku, apa lagi kau nak kasi aku ni? Faham. So yalah, aku kerja balik. Aku kerja nightlife tu bila aku main music, bila aku nyanyi-nyanyi pak rumah kan. Sekali members aku kebetulan call, Syang kau nak nyanyi part time tak? Aku cakap this is the time untuk aku gain back aku punya confidence lah. Aku nyanyi tu bukan kerana nak duit. Aku nyanyi tu aku want to face people back again. Tapi susah saya. Susah. Kau dah buat tai. Contohlah bukan kau punya salah pun, tapi kirakan kau dah ramai orang dah tak suka kau. Nama kau dah tercemar lah. Correct. Kau nak keluar pergi tempat yang center of attraction pula. Aku pergi lah. Aku kira langgar. Ya. Aku langgar apa orang nak cakap this is me. Aku just want to gain back aku punya confidence back again lah. And aku orangnya daripada dulu aku always been socialized tau. Aku tak pernah ada rasa malu, aku tak pernah. So bila aku want to gain back aku punya confidence tu, susah bro. Ikut lah. Susah. It takes me nightlife tu lah. About 4 years lah. Dia nyanyi pakai mask lah. Goro. Orang ingat amuk lah. Tinggi. Kau Syafri je. Aku menulis bukan kena nama. Tu siapa? Itu Ramli Syarif. Tu orang Syarif sial. So something like that lah. Habis bila when all this happen, Mamat kat mana? Kau tengah Bila all this happen Yang mana? Dia bila kira tengah dah pick up dia masuk nightlife balik and everything. Oh, time dia masuk nightlife balik, yang aku nyanyi tu. aku dah there. Aku in the sales industry apa? Okay. Because I'm selling alcohol and everything kan. So bila aku dapat tahu dia nak nyanyi balik, then aku macam it's good to know lah. Yeah. Okay, this is kita punya relationship lah. Yeah. We know apa yang dia go through, tapi kalau kita dah tahu, macam aku tahu dia nak come back kan, Yeah. it's good to see. You know, it's nice to see him back again, something like that. Faham. Tapi macam nak berbual gini kan, it takes a while lah. Susah. It takes a while. Tapi bila dia nyanyi tempat yang mana? Tempat Clarke Quay tu yang Okay ya. yang Spanish bar tu apa nama dia? Inilah La Bamba. Octopus. Octopus. So aku supply the outlet. So dia nyanyi kat situ. So that's why aku support dia all the time lah. Aku just datang watch him and everything. So just so that's Dari why lah. situ bermulanya lah. Tidak juga. Gitu lah. Korang kira. gitu je lah. korang. Gitu je. Tak, dia support. Dia ada depan tu. Tapi aku tahu dia corner. Tapi tak berbual lah. Tapi tak berbual. Faham. Aku kan tak gitu ada lah. rasa macam nak dulu dia ni time aku bartender dia nak lawan aku kan. Sekarang dia nyanyi aku nak try balik. Tak ada rahsia. Tak Oh, ada. dia nyanyi. Ahmad nyanyi lah bawa gitar. Datang La Bamba terus tak? Bala La Bamba. Mariachi lah. Ni kalau tak abang, adik. Dua-dua dah nyanyi pula. Malam ni kata abang adik abang. Ini lah dia. Okay, banyak cerita interesting yang kita apa? Oh, ni kira rare show ni. Oh, Rare. Ni siap. rare. Ni dia jarang share meh. Tak pernah. Bagus. Ni dia jarang share. Bagus. Itulah kita nak dalam Talk Force ni. Pasal kita tahu there are a lot of actually kita pun tak tahu pasal benda ni sebenarnya. Correct. Kita cuma nak tackle yang pasal korang buat business together as siblings. And naturally kita fikir yang korang memang rapat lah. adik-beradik ni kira us against the world dari dulu. Kita nak buat business. Aku yang jangan cerita dia macam gitu. Kira terbalik Kita Kira nak plot terbalik. twist. Plot twist rabak tau. Dia terbalik. So interesting So, gila. yeah. And okay, so kita nak cakap sebelum kita Sebelum diorang terbalik. sebelum orang terbalik,
Okay, first thing first guys. Korang dah tahu pasal DRS, korang dah tahu pasal bankruptcy and everything. Aku rasa that portion kita dah cover. Tapi korang sendiri dengar sendiri, they have come a long way and they are doing it for the community. Bukan pasal duit, pasal it's because of community. So dorang pun ada buka opening not just for untuk kasih dorang service for DRS, tapi dorang pun cari DRA. Yes. So debt restructuring Associates. Susah sangat susah nak cakap. DRA sudah. DRA. So kita dah dapat banyak bukan leads, inquiries. Untuk bekerja dengan dorang. And the thing is, korang tahu dorang punya working relationship is very healthy. Kita masih juga dalam misi mencari 1,000 followers untuk BOM. That is a side quest. Okay. Tapi kalau kita pernah cakap ni, and kita dah tanya kat Telegram, kalau siapa ada dalam Telegram kita, Betul. dorang ada buka lagi satu baru punya Venture. InsyaAllah. So this thing nama dia Lingo. Yeah. It's a travel agency. Lingo. Yeah, and the thing is, yang interesting dia, Lingo ni dorang buat senang mencakap, kalau aku tak nak disclose banyak sangat information, tapi dorang basically dia duit hasil VIF yang dorang tak sentuh. Yang dorang build up And kalau siapa yang tahu, aku rasa korang boleh Google ni public access punya information. To buka travel agency, it's not cheap. It's not bukan ceklaan. Kena ada dia pun ratus-ratus jugalah. Dia punya ribu tu. Yeah, so kita happy sangat dengan korang ni. Alhamdulillah. And kita pun dah tanya, kalau dorang of course they are looking to work with us semua, tapi ni in the future kita akan cakap lagi. But sekarang ni, kalau korang sebelum korang nak pergi travel ke apa-apa, Betul. kalau korang pergi travel mana-mana pun, korang tahu balik Singapore korang nak bayar creditors. Confirm. Dah macam sial lah. Tab pergi travel B cash tak cukup, apalah, tap dulu lah. Pakai dulu lah. Pakai dulu. And man bayar. Ya. Jadi jangan, kalau boleh kita tahu DRS pun mesti boleh travel semua gini. Betul. Benda yang kau sepatutnya nak settle, kita settlekan dulu. Betul. Lepas tu baru boleh pergi travel. Tapi kalau korang dah terlebih tap, Okay. Apa cerita jalan cerita dia ni sekarang? Dah terlebih tap? kalau dah terlebih tap, banyak terjadi. Okay. Bayar pun minimum sum. Betul? Lepas tu Pergi jadi VIF apa? dulu. Dah jadi banyak apa hutang? Betul? Apa lagi? Yalah, pergi kat VIF lah. Bagi kat VIF. Lepas tu travel lagi. Tak Tak habis tau. Itu je. Lepas tak guys. Travel lagi. Ni bukan part of the marketing plan. Ini kita punya otak yang ni. Yeah, but yes. So kalau korang nak follow, korang boleh follow VIV_associates. VIV Associates on Instagram dan VIV_associates on TikTok. Ataupun korang boleh call mereka terus di 97407127, 9740 7127. VIV Associates. Settle hutang. Hati senang. Apa nak malu? Kenapa? Sayang, kenapa?